Dalam video ni saya akan tunjuklah cara saya dapatkan 4,500 dalam masa 2 minggu yang saya buat secara part time. Dan benda ni mudah dari apa yang anda sangka, dan anda sendiri pun boleh buat juga tapi saya tunjuk dulu apa yang saya buat. Saya jual produk kecantikan sebenarnya, tapi ni tak semestinya apa yang anda buat lah. Ni contoh yang saya buat. Tapi apa yang penting anda tahu adalah pasaran produk kecantikan ni tepu dan persaingan dia banyak. Jadi benda ni susah nak jual kalau nak kira logik lah kan. Modal yang saya guna tak sampai RM200 pun. Lepas tu saya start bisnes ni 14 hari bulan lepas. Dan hasil 4,500 ni terakhir sekali accounting saya tutup 29 hari bulan. So jadi lebih kurang 2 minggu lah. Dan saya akan bagi bukti video akaun bank saya, bukti pesanan SMS order daripada customer. Saya akan tunjukkan melalui software Nokia OV, di mana saya sambungkan handphone saya ke laptop. Dan juga saya akan tunjukkan bukti resit pos laju. So kadang-kadang kalau orang bagi bukti gambar akaun bank kan, macam-macam gambar berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu, sebenarnya itu semua boleh tipu. Ada yang betul, ada yang tak betul. Tapi dengan video, dan saya tunjukkan bukan satu tapi 3 bukti berbeza untuk anda, untuk memastikan yang benda ni betul-betul benar. Kemudian apa yang anda perlu tahu, mudah atau tidak benda ni saya buat. Saya gunakan satu sistem automatik, sistem pemasaran yang automatik, yang mana saya pasang sekali sahaja menggunakan Facebook. Dan selepas tu saya terima order. Bila customer contact saya dapatkan order, dia orang kat bank in duit, dan saya kumpulkan order-order ni sampai malam. Lepas tu keesokan harinya saya post produk. Kemudian saya ulang balik hari seterusnya. Tiap-tiap hari inilah kerja saya. Saya tak payah nak cari customer, kerana customer yang datang cari saya. Dan cara-caranya akan dibongkar. Semuanya akan dibongkarkan kepada anda. Tapi kita lihat dulu video bukti, dan kita akan kembali sekejap lagi. Okey, sekarang saya ada dekat maybank2you.com, dan saya nak tunjukkan buktilah bahawa transaksi daripada bisnes saya ni memang betul. Jadi anda boleh tengok sendiri, saya tengah login, tapi sudah tentunya saya padamkanlah, kan susah pula kan. Okey, saya login sekejap ya. Okey, dalam video ni akan ada beberapa benda yang saya akan padam sikit lah, supaya privacy saya dan juga privacy beberapa orang pelanggan saya terjaga. Okey, saya masuk akaun, dan kita masuk transaction history ataupun sejarah transaksi. Okey, sekarang ni skrin yang anda tengok sekarang ni adalah transaksi pada minggu semasa, minggu ni lah. Okey, bermula daripada 29 bermula dari 20 hari bulan sampai 9 hari bulan, maksudnya dalam 9 hari lah. Okey, sekarang ni kalau kita tengok skrin ni, 29 hari bulan ada transaksi RM100, RM97, RM160, dan semua ini adalah pembelian daripada customer. Dan harga dia berbeza kat sini sebab ada kadang-kadang saya bagi diskaun, dan ada juga kadang-kadang ada orang beli 2 produk, ada orang beli 3 produk. Jadi harga dia berbeza dekat sini. Kemudian kita tengok minggu seterusnya ya. Okey, minggu seterusnya bermula dengan 14 hari bulan. 14 hari bulan ni tarikh saya mula bisnes baru ni ya. Sampailah 20 hari bulan. Okey, kalau kita tengok ada juga transaksi RM90, RM97. Tiap-tiap hari akan ada pembelian. Tiap-tiap hari ada beberapa pembelian. Okey, sekarang ni saya ada buat satu file Excel ya, dekat sini. Dan apa yang saya buat, saya pergi balik ke minggu yang semasa ni. Okey, sekarang minggu 29 hari bulan ya. Apa yang saya buat dekat file Excel ni simple je. Saya cuma copy saya ambil transaksi daripada Maybank to you ni, dan saya paste ke dalam Excel ni. So dalam file Excel ni kalau anda tengok ada 2 kolom, kiri dengan kanan.
ya. Kiri ni bermaksud minggu skrin yang pertama lah, yang tadi kita nampak dekat Maybank to You. Yang kedua ni skrin yang kedua tadi saya tunjuk dekat Maybank to You ni. Okey, so kalau kita tengok tarikh 29 hari bulan, kat sini pun 29 hari bulan, RM100 kat sini bersamaan dengan RM100 dekat sini. RM97 yang ada di sini saya masukkan, RM97 yang ada di sini. Okey, dan saya pay sampailah ke bawah. Sama juga dengan minggu yang pertama tadi. Jadi kalau kita totalkan, jumlahkan semua ni, ya, 20 hari bulan sampai 29 hari bulan, total dia 2007 lebih kurang. Okey, untuk minggu pertama total dia 1008. Jadi kalau saya jumlahkan kedua-dua, minggu pertama dengan minggu 2 tadi, jumlah dia adalah 4,500 lebih kurang. 4,500. Okey, so ni adalah bukti transaksi daripada bank. Sekarang ni saya nak tunjuk pula bukti daripada receipt daripada pos laju. Ini adalah receipt yang saya memang post pada customer. Okey, boleh tengok kat sini. Saya buat laju-laju sebab saya tak nak bagi anda tengok maklumat alamat customer saya kan. Saya kenalah jaga privasi dia orang. Okey, so ini bukti-bukti dia. Kemudian kita tengok pula SMS. Ini adalah software yang saya install, Nokia OV. Saya install dekat laptop dan saya sambungkan handphone saya dengan OV ni supaya saya boleh SMS dekat sini je. Tak payah nak type dengan jari dekat handphone tu. Saya boleh type pakai keyboard dengan laptop lagi laju. Okey, jadi ni semua customer daripada perniagaan saya yang baru ni, baru je start, tapi tengoklah berapa ramai. Sekali lagi saya kena sorok sikit lah sebab saya tak nak bagi anda tengok nama diorang dengan nombor telefon diorang, ya. Tapi ini adalah nama-nama diorang dan ini adalah perbualan saya dengan diorang. Okey, kat sini ada dibagi tahu alamat dan berapa jumlah yang dia dah masuk, RM90 untuk hari ni. Dekat sini pula ada customer yang tak nak beli online, dia nak jumpa terus. Okey, saya akan pergi jumpa dia hari Isnin. Ini pula customer lagi seorang, pun dicakap dia dah buat pembayaran dan dia bagi alamat dan seterusnya. Ada banyak dekat sini. Ini baru 2 minggu punya perniagaan tapi dah banyak macam ni. Okey, selamat kembali. Saya harap video bukti tadi bermanfaat untuk anda. Harap-harapnya macam tu lah kan. Jadi sekarang saya akan bongkarkan cara-cara saya buat benda tu, ya. Pertama sekali, saya cuma cari ribuan orang yang lapar dan bagi makanan pada mereka. Dengan kata lain, saya cari ribuan orang yang ada minat yang tinggi terhadap produk yang saya jual dan saya promosi pada mereka. Itu sahaja. Kemudian saya promosi pada waktu yang sesuai. Contohnya time orang masuk gaji kan. Time orang masuk gaji ni mereka lebih senang berbelanja, ataupun hari-hari perayaan dan sebagainya. Jika dipromosi pada waktu yang sesuai, ada lebih ramai kemungkinan untuk orang membeli. Dan saya tangkap perhatian prospek-prospek saya pada 10 saat yang pertama mereka jenguk kepada saya punya Facebook. Jadi sebabnya saya buat macam ni, zaman sekarang ni banyak sangat website dekat luar sana, banyak sangat produk, banyak sangat iklan, dan semua benda ni mencuri perhatian diorang. Jadi untuk bersaing dengan website-website lain, produk-produk lain ni, kita kena betul-betul tangkap perhatian dia pada 10 saat yang pertama. Dan ada teknik-teknik tertentu yang saya gunakan untuk mendapatkan perhatian mereka, ya. Dan juga last kali saya jadikan benda ni automatic. Maksudnya dia berjalan dengan sendiri supaya orang macam saya ni yang buat kerja ni secara part time, mudahlah sikit kan, tak adalah ambil masa yang terlalu lama, sesuai untuk orang yang nak buat secara part time. Jadi kalau anda pun nak buat secara part time, saya rasa sangat sesuai. Tapi kalau full time pun lagi bagus, lagi ada masa, lagi bagus kan. Cuma sekarang ni saya nak kongsi semua ni terlalu banyak bendanya. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan buat bengkel, ya. Saya akan buat satu bengkel dan saya akan tunjukkan kepada anda secara detail, sangat spesifik,
satu persatu, langkah demi langkah, macam mana nak buat dari A sampailah ke Z, dari awal sampailah ke habis, bukan dari segi teknikal saja, tapi sebenarnya lebih banyak kepada cara nak memasarkan tu. Dan juga macam mana nak cari produk yang laris. Contohnya bengkel ni akan cover dari A sampai Z, tapi itulah adalah sedikit kosnya kan. Kos saya nak buat bengkel ni, kos nak sewa tempat, ataupun kos nak cetak DVD dan sebagainya. Jadi adalah kos sikit, tapi taklah semahal yang anda sangka. Tapi kan, yang penting adalah pulangan yang anda akan dapat hasil daripada ilmu, insya-Allah akan jauh lebih banyak daripada kos yang anda laburkan untuk bengkel ni. Jadi langkah anda sekarang adalah saya nak minta anda masukkan email anda. Dekat bawah tu ada kotak untuk masukkan email. Masukkan email anda di situ untuk dapatkan lebih banyak info percuma. Saya akan bagi jauh lagi banyak info yang percuma, yang berguna, yang anda boleh lakukan sekarang kan. Dan manalah tahu, saya juga akan bagi diskaun secara tiba-tiba. Kadang-kadang saya akan bagi tawaran diskaun pada mana-mana orang yang mungkin ada masalah kewangan ke, untuk juga belajar daripada bengkel ni. Juga lepas anda masukkan email tu, secara automatik anda akan dibawa pada blog saya. Jadi saya minta anda kaji, bacalah blog saya tu, tengoklah komen-komen orang yang ada di dalam tu, dan daripada maklumat yang ada di situ, saya yakin yang anda boleh buat keputusan yang tepat untuk mendaftarkan bengkel. Anda boleh buat keputusan sama ada bengkel ni sesuai dengan anda atau tidak. Jadi saya harap anda bertindak sekarang, sebab saya pun tak tahu sama ada saya akan buat bengkel ni lama mana lagi kan, saya tak pasti. Jadi sebelum saya minta jauh lah kan, sebelum saya dah tak ajar benda ni, sebab ada juga projek-projek lain yang saya nak buat. Saya harap anda boleh bertindak sekarang, belajar cepat-cepat, baca blog saya, kajilah apa yang ada di situ, dan buat keputusan untuk join bengkel ni. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi tengok video ni, dan langkah anda sekarang, masukkan email anda di bawah dan kita jumpa pada blog. Okey, terima kasih.